channel televisyen Sekolah Kebangsaan Permai Indah. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Ainur Khalisha binti Muhammad Azam Aziz, wartawan kecil channel SKPI. Pada 21 Mei 2022 telah diadakan Festival Nasyid KPM Anjuran PBD. Seberang Perai Tengah SMK Permata Pasir, pasukan nasyid lelaki SKPI berjaya mendapatkan naik juara peringkat daerah. Saya Ainur Khalisha binti Muhammad Azam Aziz mengucapkan tahniah kepada pasukan nasyid lelaki SKPI. Sekian laporan channel TV SKPI.